Apa maksud study? A few moments later. Abang Bak ulang, study adalah membaca, memahami, tak bunyi, dan mengingat. Betul? Ini adalah study. Betul? Angguklah sikit. Betul? End of flashback. Ini bukan study lagi. Study apabila ada lagi 50% yang kita namakan sebagai output. Apa nama dia? Output. Output bermaksud kita keluarkan. Dek, study macam ni ya. Bila kita dah baca, kita faham, kita ingat, apa yang kita boleh buat antaranya adalah latih tubi, latih tubi, latih tubi, latih tubi. 2 hours later. Nombor dua adalah, Dek, bukan setakat buat latihan je. Kaid juga buat latihan bermasa. Nah, Amir Haziq, bila kita buat latihan, kita set masa kita. Dulu nak siapkan 10 soalan, kita perlukan 30 minit. Tapi selalu kita set masa, adik tahu apa yang akan berlaku? Jangan terkejut, kalau nak siapkan 10 soalan, adik cuma perlu 20 minit sahaja. Sebab sentiasa berlatih dan kita setkan masa. Dan teknik yang ketiga adalah simulasi. Simulasi ni apa dia? Kita buat-buat macam kita dalam exam. Tak boleh ada meja sahaja, alright? Tak ada gangguan sebab simulasi ni dia macam exam olok-olok dan ini juga akan membantu kita untuk output. Maka ladies and gentlemen, inilah dia kesimpulan dia. Input campur output, maka jadilah put. Bukan. Maka jadilah real study. Maka ini baru kita namakan sebagai study yang sebenar.